Ramai pemandu yang tengah tunggu kan berkenaan dengan program subsidi tambahan RON 95 untuk pemandu e-hailing. So sekarang ni ada sedikit berita baik sebab pihak BOL dah serahkan data-data pemandu BOL kepada pihak APAD dan sekarang ni dalam proses penilaian dan menunggu keputusan daripada pihak MOF, Kementerian Kewangan lah. So harap semua bersabar sedikit lagi, tunggu sehingga ada keputusan rasmi. Jadi alang-alang tu saya nak tunjuk cara untuk tengok mileage dekat dalam apps driver BOL. Untuk layak mendapat subsidi tambahan tu, kerajaan dah tetapkan semua pemandu, tak kira part time ke full time ke, kena memandu lebih daripada 3,000 km sebulan, baru akan layak untuk mendapat subsidi tambahan tersebut. Jom saya tunjukkan cara-cara nak tengok mileage dalam apps BOL Driver. So pertama sekali buka apps driver anda dan tekan earn more di bawah. Selepas itu tekan gambar duit tu and then show breakdown. Anda tekan get earning summary. Tekan statement gaji pada bulan ini dan tu dia. Anda boleh tengok cukup tak cukup 3,000 km untuk dapat subsidi